1 kilo di tangan saya ini bernilai RM375,000 pada setahun yang lepas. 1 kilogram yang sama pada hari ini nilainya sekitar RM514,000. Katakanlah saya jual semula 1 kilo ini kepada Pabigol. Pabigol akan beli dengan harga RM483,000 setelah tolak spread 6%. RM483,000 tolak RM375,000 bersamaan RM105,000 keuntungan. RM105,000 dibahagikan dengan RM375,000 harga beli bersamaan 28%. Bermakna simpanan 1 kilo gold bar ini memberikan keuntungan bersih sebanyak 28%. Tuan puan tak perlu buat apa-apa, hanya simpan sahaja emas ni dengan selamat, tahu-tahu dah untung. Mudah kan? Kesimpulannya, gold bar 1 kilogram ini masih kekal 1 kilogram walaupun disimpan selama 1 tahun. Tetapi nilai RM375,000 setahun yang lalu sudah tak sama lagi dengan nilai sekarang. Sekarang, RM375,000 hanya boleh beli 719 gram emas sahaja. Bermaksud apa? Kuasa beli duit kertas semakin mengecil. Jadi tuan-puan cepat-cepat ambil peluang untuk mengalihkan sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas kerana lagi lambat tuan-puan bermula, semakin sikit gram emas yang tuan-puan akan dapat. Jadi untuk bimbingan lanjut, tuan-puan boleh klik link di beg biru di bawah. Nanti saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.